Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan insya-Allah malam ni kita akan bincang satu tajuk yang agak besar dan juga sangat-sangat contemporary. Sangat-sangat penting sebab isu ini telah menyumbang kepada ramai orang Islam keliru dan juga menyumbang kepada segelintir umat Islam terkeluar daripada akidah, mereka keluar daripada agama Islam. So ini adalah satu tajuk yang sangat-sangat penting. Sebelum saya bermula, sedikit mengenai diri saya. Nama saya Lim Jui Sun. Tak ramai orang boleh baca nama saya dengan tajwid yang betul. Itu Lim Jui Sun ni nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Sedikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia yang memeluk Islam yang tak tukar nama. Saya tahu ramai orang di sini tak biasa. Betul? Bagi sedikit hujah dulu. Kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan orang yang pertama di tanah Arab memeluk Islam. Betul ke? Dan orang Arab pada masa itu zaman jahiliah kan. Ramai tak sahabat masuk Islam? Ramai. Secara umumnya, majoriti mereka kekalkan nak nama jahiliah mereka. Kekal. Selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ganggu, tidak kacau nama mereka. Ada tak di kalangan sahabat datang pada bangsa lain zaman Nabi? Ada kan? Contohnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni orang Arab ke orang Parsi? Dia Parsi. So nama dia Parsi, bukan nama Arab pun. Bilal bin Rabah. Bilal ni orang Arab ke orang Afrika? Dia Afrika, Ethiopia. Lim Jui Sun orang Arab ke orang Malaysia? Orang Melaka. Okey, so sebenarnya kan kekalkan nama ni salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi nama tu tidak mempunyai unsur syirik, makna yang tidak elok, Nabi benarkan kekalkan nama. So maka bila saya kekalkan nama, dia tak sepatutnya jadi kenapa ya? Alright. So itu sedikit pengenalan. Kita terus kepada perbincangan tajuk malam ini. Fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah terhadap Nabi, dia telah mula. Dia bukan sekarang saja. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlaku dah fitnah terhadap Nabi. Betul ke tidak? Nabi kan ada ramai musuh. Betul? Contoh di kalangan mereka, Abdullah bin Ubay, Abu Lahab, Abu Jahal. Betul tak? Mereka sentiasa cari peluang untuk buruk-burukkan Nabi. Itu buktikan fitnah ni bukan mula sekarang, zaman Nabi sendiri. Dan bilakah di barat mereka mula fitnah Nabi? Di barat bila mulanya? Dia lebih kurang 200 tahun yang lalu. Bila orang orientalis, orang barat orientalis baca kitab-kitab Islam dan mereka bandingkan keadaan zaman Nabi dengan keadaan di barat, maka mulalah banyak salah faham. Buktinya mereka telah mengarang, telah menulis tidak kurang daripada 60,000 buah buku terhadap agama Islam. Bayangkan. Pada tahun 1800 hingga 1950, hanya dalam satu jangka masa 150 tahun sahaja, orang orientalis, orang barat telah mengarang, telah menulis buku terhadap agama Islam sebanyak 60,000 buah buku. Daripada buku itulah sebarnya fitnah-fitnah semua ini. Hari ini zaman moden, zaman Nabi orang cakap aja kan. Di barat
200 tahun yang lalu orang menulis. Hari ini, zaman moden, you pergi YouTube, mereka siap belanja berjuta. Buat video mengenai siapa? Mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kononnya mereka buat satu video tunjukkan bahawa betapa kejinya, akhlak Nabi. Mereka buat video belanja. So inilah yang berlaku. Kalau kisah semua ini tidak diterangkan kepada umat Islam, tiba-tiba kamu pergi ke social media, terdengar soalan-soalan sedemikian, mungkin akan jadi problem sikit. Kadang-kadang kita termakan video-video sedemikian. Biar saya terangkan. Yang pertama, daripada social media tu, mereka tuduh, pertama, na'udzubillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menipu para sahabat. Kenapa dia menipu? Nabi pernah satu masa ada 9 isteri pada satu masa. Kemudian Allah turunkan surah An-Nisa, surah keempat ayat nombor 3. Orang sini biasa tak dengar ayat ini? Ini ayat paling hebat dalam seluruh ayat dalam Quran. Lebih hebat daripada surah Al-Fatihah. Ini tak pernah belajar kan? Macam ajaran sesat dia. Tahu kenapa saya cakap dia hebat? Dia hebat sebab satu-satunya ayat dalam Quran, lelaki hafal bahagian depan, perempuan hafal bahagian belakang. Ayat itu sebut apa? Kawinlah wanita yang kamu suka. 2, 3, 4. Percaya kata saya, lelaki hafal sampai sini saja. Bahagian belakang mereka tak hafal. Yang hafal belakang tu wanita. Sekiranya kamu khawatir kamu tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu, maka kahwin hanya satu. Itu perempuan hafal. Betul ke tidak? Surah Al-Fatihah kita semua hafal, lelaki perempuan. Tapi ini tidak. Lelaki depan, perempuan belakang. So hebat tak ayat ini? So bila ayat ini diturunkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat, siapa-siapa yang ada lebih daripada 4 isteri, sesiapa yang ada lebih daripada 4 isteri, maka lepaskanlah mereka ataupun ceraikanlah mereka. Berarti mereka hanya boleh pilih 4 isteri, 4 saja di kalangan isteri-isterinya. Persoalan saya, para sahabat ikut tak perintah Nabi? Mereka ikut. Tapi siapa yang tak ceraikan isteri dia, yang simpan lebih daripada 4? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang barat tulis bahawa dia ni Allah bagi arahan untuk semua, dia suruh orang cerai, dia sendiri tak cerai, dia simpan 9. Maka mereka tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, dia menipu para sahabat. Nah, ini soalannya. Kalau kita terdengar macam mana? Yang pertama, untuk mengulas soalan ini, kita kena faham, kita kena tanya balik orang yang tanya soalan itu. Tanya dia, di manakah dia dapat tafsiran sedemikian? Sebab dalam agama Islam, kita ada 4 tafsir yang utama. Quran boleh tafsir Quran, sunnah boleh tafsir Quran, para sahabat boleh tafsir Quran, dan ulama-ulama boleh tafsir Quran. Betul ke tidak? Tanya dia, mana satu buku, mana satu kitab tafsir itu yang diambil? Dia ada masalah, dia tak boleh jawab. Yang kedua, setiap ayat yang diturunkan, ayat Quran, dia ada konteksnya. Saya bagi contoh. Kalau ayat itu mula dengan ya ayuhan nas, apa maksudnya? Allah bercakap dengan wahai manusia. Betul tak? Semua, Muslim, non-Muslim, semua manusia. Tapi kalau ayat itu mula dengan ya ayyuhallazina amanu, Allah bercakap dengan siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah bercakap dengan orang Muslim. Tapi kalau ayat itu mula dengan kul ya ahlul kitab, katakanlah kepada ahli kitab. Siapa tu ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Maksudnya setiap ayat ada konteksnya. Dan kita tanya orang yang tanya soalan tadi, apa konteks ayat ini? Dia tak boleh jawab. Okey, dia tak boleh jawab. Untuk menjawab soalan ini, kita kena faham surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3. Ayat ini adalah
Bila ayat ini diturunkan, ini adalah syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk Nabi, tetapi untuk umat Nabi. Maksudnya bila ayat itu diturunkan, umat Nabi maksimum boleh ada 4 isteri pada satu masa sampai hari kiamat. Setuju ke tak setuju? Tak boleh lebih daripada 4. That is the maximum. Ini syariat untuk umat Nabi. Tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi dia syariat yang lain, yang disebut dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52. Dan kalau kita baca ayat ini, ada 2 perkara yang penting. Yang pertama, Allah melarang, Allah tak benarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceraikan mana-mana satu isterinya. Kenapa ya? Kenapa tak boleh ceraikan isterinya? Sebab semua isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummul mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Kalau Nabi ceraikan, ada tak mukmin boleh kahwin ibu kamu sendiri? Sebab tu Nabi tidak dibenarkan cerai. Bukan Nabi tak nak cerai, itu perintah khas Allah kepada dia. Bukan saja dia tak boleh ceraikan isteri, malahan dia tak boleh kahwin lagi. Sebab ayat itu diturunkan, Allah telah bertutup kotah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kalau hati dia betapa suka, wanita tu betapa cantik pun tak guna lagi sebab Allah telah tutup kotanya. Berarti Nabi tak boleh berkahwin lagi. Ini syariat yang Allah turunkan kepada dia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Umat Nabi Muhammad SAW berbeza. Kita maksimum 4. Kita boleh kahwin, boleh cerai. Kita boleh kahwin, boleh cerai. Tapi Nabi tak boleh cerai, tak boleh kahwin lagi. Nampak tak syariat yang berbeza? Sebab itulah kalau orang bukan Islam tu faham, ayat surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3 ni untuk umat Nabi. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52. Ayat ini khas untuk Nabi Muhammad SAW. Maka berlaku tak Nabi menipu? Kalau you faham konteksnya, maka tidak berlaku lagi Nabi menipu. Boleh faham? Sebab tu saya selalu ingatkan diri saya dan juga muslimin muslimat, jangan ikut Nabi sepenuhnya. Kita tak boleh ikut semua apa yang Nabi buat. Tak boleh. Kita hanya ikut apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi perintahkan kita buat. Ada setengah-setengah perkara khusus untuk dia sebagai Nabi, sebagai Rasul yang kita tak boleh ikut. Setuju tak? Simpan 9 boleh? Kahwin 9 boleh? Tak boleh. Itu khusus untuk dia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Saya tahu. Kita pergi yang kedua. Yang dalam social media tu, kalau kita pergi YouTube tu, na'udzubillah, mereka tunjukkan bagi gambaran, na'udzubillah, Nabi Muhammad SAW sentiasa tukar wanita. Dia buat video macam tu. Maksudnya apa? Dia nak bagi gambaran seks maniak ataupun gila seks. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau ikut WHO, orang faham tak WHO? World Health Organization. Okay? WHO kata ini gila seks ini dipanggil compulsive sexual behavior disorder. Maksudnya senang cerita, dia ada simptomnya. Dia ada simptom. Simptom dia apa? Dia punya nafsu sangat tinggi. Okey? Yang kedua, dia mengulangi perkara itu berterusan. Dan yang ketiga, dia tertagih. Okey? Tertagih. So ini adalah simptom-simptom. Mari kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tak simptom-simptom itu? Kalau you nak tuduh seseorang tu gila seks, mesti ada simptom. Ada doktor tak sini? Semua doktor. Tanya doktor. Doktor bila cek pesakit, dia akan tengok apa dulu? Macam ni pandang saja tahu penyakit ke, atau kena tahu simptom dia dulu? So kalau dia nak tuduh, dia kena tunjukkan simptom. Saya didatangi oleh seorang missionary Kristian. Dan dia depan saya, kawan saya lah. Dia tuduh, dia kata Nabi Muhammad SAW gila seks. Saya cakap dengan dia, kalau ikut definisi gila seks ini, boleh tak kamu tunjukkan simptom? Tanda-tanda gila seks. Dia tak boleh. Saya kata, apa kata kita bincang?
Saya akan terangkan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW sehingga kewafatan Nabi Muhammad SAW. Mari kita tengok ada ke tak ada simptom-simptom gila seks. Yang pertama, daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai usia 25, sebelum Nabi berumah tangga, sebelum Nabi nikah berumah tangga, ada tak mana-mana kisah yang menceritakan Nabi Muhammad SAW pernah ada bersama dengan wanita ini, wanita itu dan sebagainya? Ada ke tidak? Langsung tak ada, line clear. Betul? Daripada usia lahir sampai usia 25, line clear. Kemudian Nabi Muhammad SAW nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Betul? Pada usia 25, Khadijah radhiyallahu anha pada usia 40. Persoalan saya, kalau orang yang gila seks, saya tak tahulah, saya tanya aja. Dia suka ke wanita yang tua daripada dia 15 tahun? Jangan jawab ya. Hanya orang yang gila seks tahu. Saya pun tak tahu. Itu yang pertama. Okey, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, mereka berdua ni monogami. Faham tak monogami? Maksudnya hanya mempunyai seorang isteri. Berapa lama? Dekat 25 tahun. Daripada lahir sampai usia 25, clear. 25 sampai usia 50, clear. Dalam hidupnya hanya ada seorang wanita sahaja. Saya nak tanya, kalau orang yang gila seks, dia gila bila? Tak tahu. Dia gila semasa muda ke gila semasa tua? Gila semasa kuat ke gila semasa lemah? Maksudnya kalau Nabi mempunyai simptom-simptom gila seks, dia usia 20 lebih 30, masa tu dia paling sesuai untuk dia dapatkan ramai-ramai wanita, betul tak? Tapi dia tidak. Dia bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha pada sampai usia 50. Jangan lupa, Nabi nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha berapa kali janda? 2 kali. Kemudian bila Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hidupnya 2 tahun lebih tanpa wanita. Hello. Kalau orang yang gila seks, dia boleh kemarau tak 2 tahun lebih? Saya tak tahu, saya tanya aja. Kalau orang yang gila seks, boleh tak dia kemarau 2 tahun lebih? Jangan lupa, Nabi Muhammad SAW kemudiannya Nabi kahwin dengan Saudah, tua. Kemudiannya Nabi kahwin ramai isteri-isterinya janda. Orang yang gila seks, dia mau kahwin ke dia mau seks saja? Tak faham. Orang yang gila seks ini dia macam kita punya highway tau, plus highway. Dia suka touch and go. Halo? Nabi bukan touch and go. Nabi nikahi isterinya setiap satu secara sah. Sebab itulah orang Arab tak bantah, orang Arab tak komplain. Sebab Nabi nikahi isterinya semua sah. Sah dengan Allah, sah dengan masyarakat. Nabi bertanggungjawab tak terhadap isteri-isterinya? Nabi diberi puji-pujian oleh orang Arab. Sebab apa? Sebab Nabi bertanggungjawab untuk mendidik isteri-isterinya, menjaga isteri-isterinya. Contoh, Aisyah radhiyallahu anha. Tahu tak Aisyah radhiyallahu anha, dia menghafal keseluruhan Quran, dia hafizah. Saya nak tanya, orang yang gila seks, dia akan ajak tak bini duduk rumah, abang ajar you hafal Quran? Halo? Itu kerja orang gila seks ke? Nabi ajak isterinya hafal keseluruhan Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tidak kurang kepada 2210 hadis. Dia juga jadi penasihat kepada 4 khalifah Rashidin. Aisyah radhiyallahu anha juga melatih, mengajar tidak kurang daripada 88 ulama.
Dia pakar dalam perubatan, dia pakar dalam matematik. Saya nak tanya, adakah ini kerja orang gila seks? Ajar bini dia. Sampai sekarang, ada tak tanda-tanda? Salah seorang isteri Nabi Muhammad SAW, Saidah Salfiah, mengikut Imam Nawawi, dia kata, dia adalah wanita yang paling ilmu paling tinggi daripada ulama-ulama pada masa itu. Sebab dia pakar dalam fiqh. Saidah Salma, mengikut Ibn Hajar, dia pakar dalam hadis. Dan dia pernah mengajar tidak kurang daripada 32 ulama. Kalau kita lihat isteri-isteri Nabi, hebat tak hebat? Ilmu banyak tak? So ada tak tanda-tanda gila seks? Syaratnya tadi gila seks yang saya bagi 3 tu, daripada WHO. Ada tak? Tak ada. Dan macam mana kamu nak tuduh gila seks? Saya, missionary tu datang jumpa saya, dia tuduh kan. Bila saya bincang satu persatu, tulis satu persatu bagi dia, saya kata, ada tak tanda-tanda gila seks? Dia hanya jawab, dia kata, aku tak peduli. Ini orang asam betul. Dia nak tuduh, dia tak nak dengar orang ulas. Dia tak peduli apa kita ulas. Tak apalah, tugas kita menjawab je. Dia nak pegang kepada pandangan itu, hal dia. Tapi saya rasa pelik saya cakap dengan dia. Dalam kitab kamu agama, kitab agama Kristian, dalam Bible, ada seorang Nabi, namanya David, ataupun Daud alaihissalam. Dalam Bible sebut, dia ada 8 isteri, ramai gondit. Saya tanya dia, you panggil dia apa? Nabi Muhammad SAW 9 isteri, you tuduh gila seks. You punya Nabi 8 isteri, ramai gondit. You panggil dia apa? Dia diam. Dalam kitab Kristian, seorang Nabi lagi yang sangat terkenal, namanya Solomon ataupun Sulaiman alaihissalam. Dia ada 700 isteri, 300 gondit. Campur sekali 1,000. Saya tanya dia, you panggil dia apa? 9 dah gila seks. Takkan 1,000 tak ada nama lain? Halo? Mungkin you kena buat CD rosak, sangkut tau. Gila. Banyak kali lah. Saya cakap dengan dia, missionary itu, walaupun saya bukan Kristian, saya beragama Islam, tetap saya tak percaya Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam gila seks. Mereka ada ramai isteri sebab syariat zaman mereka, lelaki boleh kahwin seberapa ramai wanita yang dia suka, yang tak ada had. Hanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksimum 4. Ini cara saya jawab. Satu lagi. Ini terlalu popular lah. Saya masih ingat lagi sebelum COVID 2019. Nasib baik saya dah balik ke Malaysia. Saya di London. Saya pergi England, pergi ke banyak negeri. Saya bagi latihan di England. Dan saya pergi ke London untuk orang sini pernah dengar tak Hyde Park? Speaker Corner. Tak pernah dengar, tak apalah. So, satu tempat yang saya pergi, orang pergi ke sana setiap hari Ahad petang berdebat. Apa agama pun pergi berdebat. Tapi saya pergi, orang sana dia tak tahu saya agama apa. Tengok budak Cina ni. Sogok tak pakai, kopiah tak pakai, tak ada rupa nampak Islam kan. So orang pun tak berani nak berdialog dengan saya, tak tahu agama apa. Saya dengar dulu, tengok dulu. Lepas tu saya berdialog. Dan saya dapat lihat bahawa kita ada ramai saudara-saudara Islam yang pergi berdialog di situ. Bukan mereka nak, tapi mereka pergi fardu kifayah. Kenapa kalau pergi? Sebab mereka ni agama lain, mereka menuduh Islam macam-macam. Kalau kita tak jawab, mereka akan upload video tu kat YouTube. Maka anak-anak Islam satu dunia akan keliru kalau tak ada orang pergi menjawabnya. Dan saya sangat harap bila mereka yang nak pergi ulas, pergi jawab, dia perlu buat kajian yang secukupnya. Jangan pergi sana sebarangan hantam. Sebab mereka letak kamera, speaker, rakam semua.
Apa-apa yang bagi faedah kepada mereka, nampak Islam lemah, mereka potong, share kat social media. Soalan yang sangat-sangat popular, tak berhenti orang tanya, tuduh, tanya ke tuduh, biasanya tuduh lah. Iaitu dia kata, macam mana kamu boleh percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Nabi, dia kata. Dia tahu tak, dia kahwin seorang kanak-kanak usia 6 tahun. Disebut dalam dilaporkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis itu sahih. Bayangkan, seorang lelaki usia 50-an kahwin bersama dengan seorang kanak-kanak 6 tahun. Kamu rasa perbuatan ini bermoral ke tak bermoral? Macam itulah datangnya soalannya. Dia pun kata dalam Sahih Bukhari ada kan? Betul ke tak? Sebut memang betul dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Macam mana nak jawab soalan ini? Nak jawab soalan ini, tak boleh banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Tak boleh. Sebab dulu lain, sekarang lain. Kenapa tak boleh banding? Sebab dulu zaman Nabi, dia bukan negara, dia community. Sekarang ni kita negara. Kita bukan community saja, tapi kita negara. Maksudnya apa? Dulu-dulu community, pernikahan tu di atas bahu mak bapaknya. Mak bapak terima, maka masyarakat akan terima. So mak bapak yang buat keputusan. Zaman sekarang, kerajaan, mana-mana negara yang akan letak usia yang minimum untuk lelaki, usia minimum untuk wanita. Itu kerajaan yang menentukan. Betul atau tidak? Maka tak bolehlah ambil apa yang berlaku zaman Nabi dinilai mengikut keadaan sekarang. Tak boleh ya? Nak nilai boleh. Keadaan dulu dengan keadaan dulu. Nabi Muhammad SAW nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, dapat tak restu daripada bapa Aisyah radhiyallahu anha? Dapat restu ke tidak? Siapa bapa dia? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betul? So dapat tak? Dapat. Sebenarnya pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW ini adalah suatu penghormatan kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar. Dapat nikah anak perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah suatu penghormatannya? Maksudnya dapat restu daripada bapa dia, settle, tak ada masalah. Yang kedua, orang Arab ada tak bantah, protes? Ada? Tak ada. Diterima baik oleh orang Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maksudnya uruf terima. Yang paling penting, yang ketiga tu, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak mana-mana di kalangan mereka ambil peluang untuk mempolitikkan perkara itu, untuk memburuk-burukkan Nabi? Ada tak? Termasuk musuh pun terima dengan baik. Saya ulang sekali. Keluarga Aisyah radhiyallahu anha terima tak pernikahan tu? So keluarga tak ada masalah. Masyarakat Arab tak ada masalah. Musuh Arab tak ada masalah. Lu apa masalah? What is your problem? Parents have no problem, the community have no problem, even the enemies have no problem. What is your problem? Yang non-Muslim salah faham kat mana? Salah faham mereka ni adalah, dia ingat Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, terus mereka bersama. Itu silap. Kenapa silap ya? Sebab bila berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya, bilakah Nabi nak datang jemput anak dia? Tahun pertama dah dekat nak masuk ke tahun kedua. Bilakah Nabi nak jemput anak perempuan dia? Sebab anak perempuan dia dah akhir balik. Nabi tangguhkan sekejap. Untuk apa ya? Bukan saja akhir balik. Nabi nak pastikan dia mentally, physically bersedia. Barulah Nabi jemput dia pulang. So bukan saja akhir balik. Wanita belakang boleh jadi saksi. Kalau kita ada anak perempuan, kadang-kadang anak perempuan kita akhir balik. Betul. Tetapi badannya macam kanak-kanak. Otak dia kadang-kadang
Macam kanak-kanak. Kenapa Nabi menunggu? Nabi menunggu bukan saja akhir balik, tapi pastikan dia mentally, physically bersedia. So bila Nabi jemput dia pulang, Nabi bukan jemput kanak-kanak pulang. Nabi jemput wanita muda atau isteri muda. Na'udzubillah. Sekiranya, na'udzubillah, kalau Nabi ada hubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha, na'udzubillah, pada usia 6 tahun, apa akan jadi? Kalau seorang wanita 6 tahun, na'udzubillah, ada hubungan dengan lelaki dewasa, apa akan jadi? Dia akan trauma. Lagi, dia keliru. Betul? Dia tak stable lah. Okey. Tapi kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha, dia menghafal keseluruhan Quran. Itu menunjukkan apa? Mental dia betapa stable sekali, betapa hebat sekali. Dia meriwayatkan 2210 hadis. Dia menjadi penasihat kepada 4 khalifah Rasyidin. Dia pernah mengajar 88 ulama. Dan dia juga pakar dalam perubatan, pakar dalam matematik. Maka itu buktikan bahawa dia tak pernah disentuh. Sekiranya kalau kita tengok hadis yang Aisyah radhiyallahu anha riwayat, hadis yang dia riwayat, terangkan apa? Dia ada sebut tak macam mana Nabi Muhammad SAW panggil dia dengan panggilan apa? Saya tahu orang Melayu ni dia hafal apa? Humairah, betul lah? Nah, dia hafal Humairah aja. Dia tahu tak? Yang paling kerap tu bukan Humairah. Kalau ikut hadis sahih, yang paling kerap bukan Humairah, yang paling kerap Aisyah. Dengan panggilan manja. Aisyah sangat suka bila Nabi panggil dengan panggilannya manja tu. Itu menunjukkan hubungan mereka rapat, kasih sayang romantik. Dia tak macam orang Melayu. Orang Melayu ni dia skrip tak banyak. Suami panggil isteri sayang, isteri panggil suami abang. Itu mula-mula kahwin. Sudah 2 tahun kahwin, sah hilang, yang aja. Abang hilang, bang aja. Selepas 5 tahun kahwin, sah hilang, yang hilang. Betul? Hoi, dah masak belum? Ikutlah orang Masalih sikit. Orang Masalih dia ada macam-macam nama. Honey, pumpkin, strawberry, chocolate, sweetheart, macam-macam. Tukarlah sikit. Asyik sayang abang aja. Maksudnya Nabi panggil panggilannya sedemikian. Aisyah sangat suka. Itu yang pertama. Kedua, Nabi Muhammad SAW juga dilaporkan seringkali ada lumba lari. Saya percaya semua pernah dengar hadis ini kan? Nabi lumba lari dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Masa Nabi muda, Nabi menang lah. Usia lebih meningkat sedikit, Nabi kalah. Kadang-kadang Nabi sengaja kalah. Itu menunjukkan hubungan rapat lah. Tak percaya, tes, tanya abang-abang di sini. Bilakah kali terakhir kamu berlumba lari dengan bini kamu? Hari-hari? Oh, boleh tahan. Dan juga satu lagi, menunjukkan bahawa Nabi bawa Aisyah radhiyallahu anha pergi ke pekan. Ada program. Mungkin ramai orang diri, Aisyah radhiyallahu anha tak dapat lihat program itu. Maka Nabi dokong dia duduk di atas bahu Nabi, Nabi berdiri supaya dia dapat lihat program itu. Berapa ramai di sini pernah dokong isteri kamu? Ini sunnah Nabi. Halo? Malam ni balik praktis. Jangan komplain heavyweight. Ini jawapan pertama untuk berdasarkan hadis tadi. Jawapan kedua. Ada 2 bahagian. Itu berdasarkan hadis, ini berdasarkan sejarah. Ramai orang tak tahu. Okey, berapa ramai orang sini tahu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim rujuk kepada apa? Halo? Dalam hadis dalam Sahih Bukhari cukuplah. Dalam Sahih Bukhari, hadis tu kan kita baca kan? Hadis dalam hadis itu cerita tentang apa biasanya? La ilaha illallah. Mu'alaf tanya, mukallaf jawab. Itu kesilapan manusia itu kenapa? Ramai orang ingat hadis dalam Sahih Bukhari, maka itu kata-kata Nabi, perbuatan Nabi ataupun sesuatu yang berlaku di depan Nabi dan Nabi diam. Betul tak? Kebanyakan kita faham begitu.
Tidak betul. Dalam Sahih Bukhari bukan saja kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, tetapi kata-kata sahabat juga juga dicatat. Kata-kata tabi'in juga dicatat di situ. Dan hadis ini, Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha usia 6 tahun, itu bukan hadis daripada Nabi. Itu kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Nampak tak silap nak manusia di sini? Bukan kata-kata Nabi. Itu kata-kata Aisyah. Itu kata-katanya. Maksudnya masuk kategori sejarah. Hadis ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh siapa? Yang diriwayatkan oleh Hisham bin Arwah. Hisham bin Arwah meriwayatkan hadis ini kat mana? Bukan di Madinah, Iraq. Dan semasa dia riwayatkan hadis itu, usia dia berapa? Usia dia 70 atau 71 tahun. Zaman Nabi, kalau usia 50, 60 kira sangat tua. Kalau 70, 71, macam mana? Ada kemungkinan tak pengingatan dia lemah? Kenapa tak ada sesiapa pun meriwayatkan hadis ini di Madinah? Nak bukti. Usia dan Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, kalau ikut hadis tadi dalam Sahih Bukhari tadi, kalau ikut sejarah dia bercanggah dengan sejarah. Kenapa ya? Sebab ingat lagi tak? Nabi di Mekah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ingat? 2 peringkat. Bapaknya memeluk agama Islam bila? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia memeluk Islam tahun pertama di Mekah. Setuju? Dan ada satu hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha kata, dia tahu, dia faham bapak dia masuk Islam bila. Dia tahu bapak dia masa dia masuk Islam. Dan dia juga tahu Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat selalu datang ke rumah pagi-pagi. Mereka ada perbincangan. Kalau Aisyah radhiyallahu anha boleh tahu bapa dia masuk Islam, rasa-rasa dia usia berapa pada masa itu? Kalau anak tahu kamu masuk Islam, macam saya lah, saya mualaf kan, saya masuk Islam. Kalau anak saya boleh faham saya masuk Islam bila, dia usia berapa boleh faham? Bagi saya usia yang paling kecil sekali. Bagi satu usia, the youngest, yang paling muda lah. Tua senang cerita kan, yang paling muda 5 tahun okey. 5 tahun boleh faham tak? Boleh kot. Kita pandai lah tu. You nak berapa? Saya ikut you lah. Tapi bagi saya usia serendah-rendah saya bagi 3 tahun. Kalau dia boleh faham. Dia tahu bapak dia Islam, solat. Dia tahu bapak dia jumpa Nabi. Dia tahu sahabat datang. 3 tahun boleh faham tak? 5 tahun? Boleh kan? Kita bagi laluan azan dan kita sambung sedikit lagi. Tajuk ni sangat besar, so nanti kita tengok macam mana, insyaAllah. Saya bagi 5 tahun dah senang cerita. Kalau you nak bagi usia lain, nanti kita boleh bincang. Kalau 5 tahun, maksudnya apa? Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha telah lahir 5 tahun sebelum bapa dia masuk Islam. Betul tak? Sebab dia 5 tahun boleh faham bapa dia kan? 5 tahun, okay, tambah 13 tahun di Mekah, dah berapa? 18 tahun. Bilakah Nabi jemput Aisyah radhiyallahu anha pulang ke rumah? Setahun lebih kemudian, bila berhijrah tahun kedua ke Madinah, Nabi jemput dia pulang. Maksudnya kalau ikut 5 tahun, okey, Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Nabi lebih tepat 19 tahun lebih. Boleh faham? Kalau 3 tahun ni boleh faham, maka usia dia dekat 17 tahun. 16-17 tahun. Tambahan lagi.
Sebelum berhijrah di Mekah tahun ke-13, kita kenal tak kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha? Siapa nama dia? Asma. Asma usia berapa sebelum berhijrah ke Madinah? Usia dia 27 tahun. Dan kita tahu Aisyah radhiyallahu anha usia dia muda daripada kakak dia 10 tahun. So kalau di tahun ke-13 di Mekah, kakak dia 27, Aisyah pada masa itu usia berapa? 17. Dan tahun kedua Nabi jemput dia pulang, 19. Sambung. Tahun kedua Nabi jemput dia pulang. Tahun ketiga Nabi hantar Aisyah radhiyallahu anha pergi bantu dalam peperangan. Kalau kita lihat hadis daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi tak akan benarkan sesiapa pergi terlibat dalam peperangan usia bawah 15 tahun. Ada seorang sahabat jumpa Nabi, dia menawarkan diri nak pergi berperang. Nabi kata no, 14 tahun tak boleh ikut. Tahun depan dia 15 tahun, Nabi terima dia. Kalau kita ikut hadis tadi, 6 tahun, jemput dia pulang 9 tahun, maka tahun seterusnya Nabi hantar dia pergi bantu peperangan. Ada tak orang hantar anak perempuan 10 tahun pergi bantu peperangan? Kalau kita lihat sejarah, okey, Nabi hantar Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah punya usia mesti 15 tahun ke atas. Tak mungkin 6 tahun. So daripada catatan sejarah dengan hadis itu kita kena faham bukan daripada Nabi. Hadis itu daripada Aisyah radhiyallahu anha atau Aqsa, daripada sahabah. Itu masuk kategori sejarah. So ada dua pandangan. Bagi kita orang Islam tak ada masalah, kita terima dua-dua pandangan ini. No problem. Tapi bagi orang bukan Islam, bila kita terangkan ini, dia akan dapat lihat, oh, rupa-rupanya ada keterangan yang memang sejarah yang begitu jelas sekali. Boleh faham ke? Saya rasa saya tak nak panjangkanlah. Saya buka untuk sesi soal jawab. Ada lagi, ada banyak, tapi masa tidak mengizinkan saya hujah. Mungkin lain kali saya sambung lagi. Kalau ada rezeki, sambung lagi. Banyak tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, macam mana nak ulas? Ada tak? Ada orang tak nak tanya soalan sini? Nampaknya tak ada. So bapa saya kata no news is good news. Okey, sebelum saya berhenti saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi masjid dan juga ahli jawatan kuasa atas jemputan ini. Dan sebelum saya berhenti, ada sedikit beberapa buku yang saya bawa tulisan saya. Kalau sesiapa yang nak tengok boleh tengok di luar dalam di luar masjid nanti. Terutamanya buku ini, iaitu 40 hikmah akhlak Nabi. Ini berdasarkan 40 hadis yang mencerita. Ini cerita aja. Macam mana akhlak Nabi yang begitu hebat sekali. Saya sangat cadangkan kita baca, terangkan cerita itu kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita, supaya kita contohi Nabi Muhammad SAW. Satu lagi adalah hubungan dengan non-Muslim. Kalau kita nak berdakwah dengan non-Muslim, perkara pertama kita kena belajar macam mana nak bina jambatan, macam mana nak bina hubungan. So, yang sangat detail, yang kita nak faham tentang hubungan dengan non-Muslim. Yang lain-lain bukunya perbandingan agama. Boleh tengoklah di luar selepas solat nanti. Last satu. Saya galakkan siapa-siapa di sini ada pergi Kuala Lumpur tak? Singgah tempat kami di Wangsa Maju, Wisma IDT Wangsa Maju. Hanya tekan aja Wisma IDT Wangsa Maju, ataupun kamu boleh Google dakwah.my. Dakwah.my. Kamu boleh tahu segala-gala aktiviti yang kami jalankan. Dan saya telah jalankan kerja-kerja dakwah ni 30 tahun, bukan 3 hari. 30 years. Dan alhamdulillah, baru-baru ni saya baru habis bagi latihan, just about seminggu lebih yang lalu. Saya bagi latihan kepada pendakwa dunia, batch yang ke-16. Pendakwa dunia, training untuk sebulan, 8 pagi 10 malam. Tiap-tiap hari 8 pagi sampai 10 malam. Tiap-tiap hari training. Alhamdulillah, sekarang ini lebih daripada 40 buah negara kami telah bagi latihan kepada mereka. Dan kami nak kembangkan lagi, sekarang nak kembangkan sebab kami perlukan tempat tinggal dan sebagainya. Baru-baru ni kami beli satu bangunan di sebelah, tak jauh daripada bangunan sebelah,
beberapa kedai sebelah tu, dan alhamdulillah kami mencari orang wakaf untuk 750 lot. 750 lot. Tapi sekarang masih tinggal 500 lebih lot. Kalau sesiapa di sini ingin nak wakaf untuk bangunan untuk dakwah, okey, ataupun nak bayar zakat untuk bangunan ini, bolehlah hubungi pegawai saya di luar nanti. So itu saja perkongsian. Akhir sekali, untuk pengetahuan semua, saya dan pegawai saya, kami berdua ni datang dari Kuala Lumpur. Lepas ni akan balik terus. Kami ni musafir. Tadi selepas solat maghrib tadi, saya buat jamak takdim, jamak qasar. Orang sini biasa tak? Kalau tak ada, saya solat sekali lagi. Okey ke? Boleh faham ke? Takut nanti orang cakap ini penceramah, cakap banyak, solat tak ada. Bukan tak solat, sudah jamak qasar. Okey ke? So itu saja perkongsian malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.